Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi kita di dalam saluran TV PSS Baitul Hikmah. Bersama saya Darisha, wartawan anda pada hari ini. Semalam kita sudah menyaksikan gelagat-gelagat peserta cilik dalam pertandingan pakaian beragam. Hari ini 22 Ogos 2023 kita bakal menyaksikan peserta pertandingan sajak yang diwakili oleh murid tahap 2. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cinta luar biasa, kesejahteraan. Wah, bersemangat sungguh peserta kita hari ini. Jom kita tanyakan pada salah seorang peserta yang telah mendeklamasi sajak sebentar tadi. Apa perasaan awak selepas membuat persembahan pada hari ini? Saya rasa gemetar, namun saya rasa gembira selepas membuat persembahan. Terima kasih Maya. Saya doakan awak berjaya dalam pertandingan ini. Apa pula perasaan awak Muhriz? Saya terasa sangat lega kerana saya sudah selesaikan persembahan saya tadi. Terima kasih Muhriz. Apa perasaan awak selepas membuat persembahan pada hari ini? Saya rasa gembira. Tapi masa tu saya menginggil, tapi saya gembira sangat masa tu. Terima kasih Luqman. Akak doakan Luqman berjaya. Hai Mani, boleh awak kongsikan perasaan awak selepas pertandingan tadi? Boleh? Saya berasa gemetar dan saya berasa gemetar dan saya ada buat perkara kelakar. Ni sebab saya sampai kertas kat belakang kan, jadi semua orang kena, jadi saya macam malu sikit. Itu saja Pak. Terima kasih Imani. Saya doakan awak berjaya. Apakah perasaan Adam selepas pertandingan tadi? Saya rasa sangat gemetar dan sangat gembira kerana ramai peserta masuk dalam pertandingan mendeklamasikan sajak. Saya pun rasa menggigil di depan sebab tak pernah buat macam tu. Lepas tu rasa macam takut, tapi cuba juga mengikut perasaan. Seorang pernah kata benda yang paling kita tak pernah takut ialah perasaan sendiri. Itu saja. Terima kasih Adam. Akak doakan semoga Adam berjaya. Terima kasih Kak. Abang, bolehkah abang kongsikan perasaan abang selepas pertandingan tadi? Sebenarnya tadi saya punya kaki sedang gemetar sebab yang ni kali kedua saya masuk saja untuk sekolah. Jadi saya dah tak ada takut sangatlah sebab dah ada pengalaman. Okay, terima kasih. Terima kasih abang. Saya doakan semoga abang berjaya. Abang, bolehkah abang kongsikan perasaan abang selepas pertandingan tadi? Rasa ada gemuruh, ada rasa pun takut juga. Tapi itu biasa sebab semua orang ada rasa takut, ada rasa gemetar. Sebab itu adalah naluri, adalah sifat asal kita. Kita berfitrah. Fitrah kita takut untuk menghadapi sesuatu benda. Antara maut, apa-apalah, maut ke. Tapi itu fitrah kita. Takut dan juga kaku untuk menghadapi sesuatu benda yang baru. Dan mendebarkanlah. Okay, itu saja.
Terima kasih abang. Saya doakan semoga abang berjaya. Itu sahaja pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Bye.